Jangan simpan emas 1 gram ni banyak-banyak. Okay, actually ramai orang suka beli emas 1 gram. 1 gram ni nampak macam banyak tapi sebenarnya itu perangkat emosi. Sebab apa? Okay, sebab kebanyakan orang setiap 1 gram ni ada cerita dia tersendiri. Yang ni mungkin hadiah birthday. Okay, yang ni mungkin hadiah gaji pertama. Yang ni hadiah duit raya. Yang ni pula hadiah bonus. So, bila tiba rasa nak jual, tiba-tiba kita rasa semuanya tak boleh jual. Sebab apa? Semua ada sentimental value. Akhirnya, emas ada tapi kita tak boleh nak guna. Tak boleh nak bantu kita waktu kita perlukan duit sebab sayang sangat tengok kan. Okay, so nampak tak? Masalahnya bukanlah pada emas tapi pada cara kita simpan emas tu. So, back to basic, kalau tujuan kita simpan emas ni adalah untuk elak boros, nak lindungi duit kita pada inflasi ataupun nak gunakan bila ada keperluan besar, maka kita kena pilih item emas yang betul. Emas ni bukanlah untuk simpan sebagai kenangan, tapi emas ni adalah aset yang sebenar. Aset yang sebenar kena mudah untuk jual, mudah untuk guna dan bagi manfaat pada kita dan keluarga bila kita perlukan duit. Sebab itulah kalau nak simpan emas dengan bijak, jangan kumpul emas 1 gram ni banyak-banyak. Pilih emas yang lebih sesuai dengan tujuan simpanan kita. So nak dapatkan emas yang sesuai dengan pelaburan, boleh isi brosur yang ada kat bawah tu ataupun DM Tuza bantu dan bimbing langkah yang betul untuk tahu pemulakan simpanan emas hari ini.